Kalau minum ikut doktor minum, maknanya Tom okey je Pak Cik. Jangan duk backup sangat si Cik Tom ni. Ada yang kata polis pun minum, doktor pun minum. Weh, takkanlah doktor minum, dia belajar betul-betul pasal kesihatan. Doktor pun tahu Cik Tom ni tak baik untuk badan, untuk otak, untuk hidup. Hang pergi minum sebab nak tenaga. Padahal lepas minum, baring 1 hari, tenaga tak ada, najis pun keras. Tu bukan tenaga tu tenat dah. Ada lagi satu alasan legend kan. Bila kita tegak, polis pun minum, doktor pun minum. Takkan aku tak boleh? Hang tengoklah doktor dulu. Doktor tu minum sebab apa kajian kah? Doktor tu minum sebab kajian kah? Mana tahu. Polis tu minum sebab hang yang bagi kah? Jangan ikut sangat. Sat lagi depa berhenti, hang pula terjun gaung ke Cik Tom. Takkanlah doktor pergi cucuk diri dengan vaksin 6 kali sehari. Hang nak ikut jugalah cucuk. Kalau polis tahan penjenayah, hang pun nak tahan juga orang tengah makan nasi lemak.